pada perkahwinan saya ada dua keluarga ini telah pun saya lakukan. Bukan hari ini je, sebenarnya memang dah lama saya cuba sedaya upaya untuk merealisasikan keharmonian perdamaian antara Datuk Nora dan keluarga pertama saya. Memang saya dah buat lama, tapi usaha yang saya lakukan tu mestilah dengan meraihkan hukum hakam syara. Sebab kita ni, apa benda tindakan yang kita nak buat, kita tak boleh. Contohnya macam anak kita macam tak berapa suka lah bapak dia berkahwin seorang lagi. Itu reality. Saya tak boleh nak, mungkin dia rasa tak suka lah kenapa ayah kahwin seorang lagi. Jadi kita nak mengharmoni pun kita tak boleh dengan cara yang kasar. Bukannya saya pergi dekat anak saya pergi sepak je. Itu dah jadi kriminal. Tak boleh. Islam pun tak boleh macam tu. Malah ada sahabat saya pun mufti. Ada dua sahabat saya adalah mufti-mufti yang berpesan kepada kita, bila kita nak menuju ke arah keharmonian, kita kena buat dengan cara yang lembut, cara yang baik, cara yang beradab, bukan dengan cara yang kasar. Tak, bukan, itu bukan cara yang Islam sendiri nak. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, jadi dari sudut saya telah cuba melakukan apa yang termampu oleh saya lakukan. Yang selebihnya adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kena ingat satu perkara, tidak ada siapa yang boleh mengubah hati manusia melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya mengharapkan, bagi pihak saya mengharapkan perdamaian tercapai, dan saya tentu sebagai suami saya mengharapkan Datuk Nora terus cinta dan sayang pada saya lah. Tapi kalau dia dah tak cinta dan tak sayang dah pada saya, dia nak ambil tindakan yang apa dia fikir saya tak boleh nak buat apa. Sebagainya kita hanya berusaha ikut kemampuan kita lah. Kadang-kadang saya masih lagi ke sana kerana saya sebagai sebab dalam saya ambil kira dari segi hukum syarak lah. Maknanya selagi dia isteri, kita kena menjaga isteri kita. Jangan kita mengabaikan hak-hak isteri kita. Kalau tak dapat menunaikan hak-hak isteri kita 100%, sekurang-kurangnya 80%, 70%. Sebab saya pun tak nak dituduh sebagai suami yang mengabaikan isteri. Tak boleh benda tu. Kalau kita tak mau, kalau kita dah rasa tak mampu menjaga isteri kita, itu di situlah masa kita menggunakan kuasa talak yang Tuhan bagi pada kita. Kita kena amanah kepada